Assalamualaikum amazing people. Idaman here, duo from Kuala Lumpur. So kita kat mana sekarang? Damaskus. So korang nak tahu tak macam mana kita boleh end up dekat sini? Jom kita flashback. Abang. Ya, Lapar. kenapa? Baru pukul 8 pagi yang awalnya lapar. Nak makan apa? Nak makan benda yang best-best. Nak makan benda best-best? Tengah hari nantilah kot. Kalau makan best-best, pagi sarapan mesti macam tu je. Okay, so maksudnya brunch lah ni. Brunch? Lunch terus lah, pagi ni masak lah lain. Okay. Malas nak masak. Mana nak masak? Aduh. Tak apa, pagi tak ada nak makan pun tak apa. Yang penting tengah hari makan. Tengah hari makan. Pagi ni okey lagi kot, cuma tak nak masak, malas. Okey lah. Yalah. Abang bagi saya pilihan untuk makan apa. Abang bagi saya pilihan. Abang bagi saya pilihan untuk saya pilih apa saya nak makan lagi, okey? Okay. Okey lah, jom. So, alalang dia dah tahu makan apa. So, aku rasa better buat macam ni. Benda pertama, Mama. Mama mana lah? Ali maju tulis, Ali maju. Ali maju. Tak kisahlah Ali maju ke mana ke. Yang penting, dia Mama. Satu settle. Kedua, Damaskus. Bolehlah kedai Arab. Lagi satu apa? Okey, kedai Arab juga, Jannat Sabah. Lagi tak tahu lagi kedai apa lah. Chicken Rice Shop. Chicken Rice je lah. Lepas tu kita tulis K-Fry. Kedai Korea. Banyak kedai Korea ni. K-Fry. Lagi apa? Kyochon. Dak galbi. Senang je aku kerja. Macam ni je dak galbi lah. Dak galbi. Boleh lah ni. Lagi kau tulis apa lah. Dak galbi. Secret recipe pun okey juga. One minute, 37 seconds later. Lepas tu ambil semua ni. Pilih. Bijak. Jom. Ayang. Oi. Ambil di tempat abang. Yeah. Ni. Apa ni? Abang dapat ni. Nanti saya kena pilih dalam ni. Kan? Lepas tu tempat dalam ni, nampak ni, tengok ni banyak-banyak ni. Dia akan menentukan kat mana kita akan makan hari ni. Okay? Banyaknya. Banyak. Nampak ni, banyak. So, saya kena pilih satu. Ya, saya kena pilih satu. Sekarang Pilih lah. 3, 2, 1. Mana tu? Damaskus. Uish, Damaskus Alamak. Mahal ni tempat makan hari ni. Masalahnya nak pergi KL tu. Aduh. Dah lah. Kalau KL kena siap sekarang. Ke nanti? Boleh lah. Okay lah. Jomlah. Kita get ready untuk pergi ke Damaskus. Let's go. End of flashback. So, korang dah tengok tadi
itulah sedutan dan juga Kenapa flashback. boleh sampai ke sini? Bagi orang saya memang tak plan untuk makan mana, just macam terfikir macam nak makan kat luar tapi tak tahu nak makan kat mana. So kita orang pun decide untuk buat apa kata Game lah. cabutan bertuah. Bertuah. So kedai mana yang kita pilih ni lah kedainya. Right. So korang tengok apa kita orang makan, korang boleh tunggu and so kalau korang nak tahu kita orang makan apa, korang boleh layan sampai habis. Pada mana-mana yang belum subscribe, korang boleh tolong subscribe and juga like, share. Okay. So dengan korang punya subscribe tu, insyaAllah dia akan menaikkan kita orang punya views dan kita orang boleh hasilkan lebih banyak lagi video yang lebih menarik. Okay. So kita nak tunggu makanan, jagi makanan dah sampai, kita jumpa balik. Okay. Satu. So Nasi. dan nasi apa? Nasi Arab. Nasi Arab. Arab ada dua yang. Kapsa. Kapsa. Kapsa ke mandi? Mandi dah. Bukan. Oh, kapsa lah. Ni. Lamb, ayam. chicken. Ni chicken. Shawarma saya ambil daging. Boleh? Air abang. Saya nak air ni. Lepas tu, air apa? Air ni. Strawberry and kiwi. Boleh. Lepas tu, abang punya air? Abang Air apa? Abang ambil air avocado. Minum ke? Minum je. Ni macam air ni ke? Bus. Ya, bos. Cair bus. Boleh ingat nak ambil barbican tapi RM10 tambah lagi RM4 dah boleh dapat air sedap dah. Kan? Ambil air sedap-sedap terus. Air gula je lah. Nak cawan air gula je. Tak nak habis. Ikut lah mana-mana. Sekali lagi. Nak apa? Nak ni. Coklat nak? Coklat caramel. Mana tadi caramel tadi? Makan sekali. Kunafa. Yang? Sana. Kunafa ni lah. Manis sangat. Ni. Cream caramel. Ni. Asal sikit macam ni. Ini dia lah. Kalau kita buat ramai orang kat sini. Okay. Boleh. Next time kan. Okay. Sebab ini sebab kita dah dapat yang ni. Dapat Damascus. So next, kalau korang nak tengok 2.0 punya version, korang boleh komen. Tapi tak tahulah 2.0 tu kat sini ke kat tempat lain ke, tak tahu lagi. Okay. So, jom kita sambung order. Boleh call lah ni. A few moments later. Sayang. Thank you. A few inches later. Alright. Kita dah makan. So, kita dah settle yang pertama. Kita makan yang kedua pula, iaitu shawarma daging. Shawarma daging. So, biasa tadi kita nak rasa lain. Tapi nak lagi. Boleh nak buka tak tahu yang tu? Tunggu abang. Buka kan? Tunggu abang. Buka. Ini. Biasalah. Apa tadi? Avocado? Honey avocado. Avocado honey. Honey avocado satu dah dekat. Honey avocado. Nice.
Apa ni? Apa dia berat madu? Masuk tak? Mak busy. Habiskan makan tadi ni. Makan ni. Sama. Mak kan nak potong. Main tu je. Sudah tu dengan Dulu. main batu. Ni mesti ni. Ni di sini. Mesti apa ni? Kau nak pakai tangan. Cuba kalau tak ada bisa, saya potong sendiri. Bisa. Okey je. Potong je. Maaf lagi. Tengok agak teruk je saya potong. Bantai. Potong je. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu koyak ke atas tu sudah. Macam nampak gaya macam ada koyak. Ni. Ya. Okey. Boleh. Little bit more. Nanti dia terbasah. Okey, dah. Okey dah. Tu jatuh sini. Yang ni pun tak yang. Potong lagi setengah. Ya, potong sini. Ya, potong sini. Kat sini. Dah. Nampak. Okey. Cocok lagi tu. Cocok dulu. Cocok. Cocok lagi. Senang je. Dah. Cuba tahan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Bagi lebih baik. Mana? Sedap seperti biasa. Okey lah, kita makan. Bye-bye. One eternity later. Alright guys, so kita dah sampai ke segmen terakhir untuk kita punya makan tengah hari ni. So kita nak makan apa? Idea Nuri. Kita nak makan dessert, which is nama dia caramel pudding. Pudding caramel. Yang tu Pudding caramel. cream caramel. Cream caramel. Nama dia kat sini lah. Nama dia kat sini cream caramel. Tapi tak tahulah kalau kata kat apa kata rasa dia sama je kan. Tapi rasa sama je. Bau pun sama. Bau dia pun sama. Ada bau. Ada bau dia punya tu. Caramel tu. Kan dia ada bau caramel tu. Dia nampak lah atas ni ada kacang pistachio. Oh. Kecil ni kacang ni jauh-jauh. Tapi dia pecahkan. Dah ada kisah. Tumbuk-tumbuk. Sudah lah pakai kisah. Okay, so sekarang kita rasa takut milih yang Arab ni ada rempah. Lidah lah dia ni. Okay, so kita dah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk apa nak? Lah. Ini. Benda besar je. Bismillahirrahmanirrahim. Abang tak nak. Nak. Benda besar. Dia cakap dah abang tak nak. Masuk lah. Sedap tak? Apa rasa? Suppose lah. Super sekali. Masak dia sama je dah. Tak ada rempah. Ayam pahang kau macam Kelantan. Ayam pahang ke? Bahaya ni tak cakap Kelantan dah depan ni. Masalah Kelantan. Apa rasa lah? Puding caramel lah yang rasa dia ayam ni. Dia puding caramel tapi dia ada something macam ada satu lagi resipi something dia letak. Dia bukan puding caramel yang macam Melayu buat selalu. Itu aku tegak saya rasa lah. Oh, abang rasa siapa tahu apa saya cakap. Dia punya tekstur tu dia lagi moist. Ni bukan tekstur masalah dia. Betul? Dia ada satu rasa lagi. Dia ada satu rasa lagi.
Kau rasa tu kalau macam abang ada lah rasa tu, kau rasa berat nak bayar ni. Rasa tak? Rasa something tak? Dia ada something. Rasa lah ni. Tak ada something rasa. Rasa kau nak describe. Rasa apa ni? Yang ada sikit lah abang. Berdalil. Dia okey lah. Korol ni dia sedap. Sedap. Dia rasa ada something dia letak. Bukannya mungkin sebab atas nipuk dia letak something dia kan. Entahlah, sorry lah saya tak pandai nak describe sangat. Dia macam abang muda. Tu boleh masuk je. Lihat di subscribe. Tempat mesra, kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita hingga dalam masa, lalu datang pagi kau memasakku bekerja. Much later. Alright guys, itu sahaja konten kita pada kali ini. Okay, thank you very much kepada mana-mana yang dah tengok sampai habis. Betul tak? Betul. Tanpa korang siapalah kami. Yeah. Thank you juga mana-mana yang dah subscribe, mana-mana yang dah share link, like, support, komen apa semua. Thank you very much. Mana-mana yang belum berbuat demikian, korang boleh lah tolong kita orang subscribe. Okay, so subscribe tu free guys. Just subscribe je. Okay. Alright, itu sahaja konten kita malam hari ni. Kita berjumpa di next episode. Jangan lupa support kan. Kita sign out. Gila sikit. Sayang banget. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.